Hello guys, welcome back to my channel. Okay guys, jadi sini kita akan bermain Destroy Grandma. Di mana kita akan ambil barang terus baling dekat Ato. Okay, tanpa basa-basi lagi, jom kita mula. Let's go. Okay, kita akan mainkan. Okay. Diorang dah ada main. Tengok. Okey, tak apa. Okey, je kita ambil barang ke apa kan. Kita ambil barang apa-apa untuk kita tu. Paling dekat si nenek tu. Oh, ni. Okey, mana nenek tu? Messi ni nenek. Oh, tu dia. Hahaha. Kesian. Ya. Alamak. Terkena guys. Dia pukul kita guys. Dia pukul aku dok. Okay, tak apa. Kita ambil balik senjata. Wah, ada apa tu? Skop. Okay, ni. Alamak, terkena lagi guys. Hampir. Mana nenek tu? Nak balas dendam weh. Nak balas dendam. Ni kenapa kita tak tahu kenapa kita pukul nenek ni. Padahal nenek tu tak salah apa-apa je dengan kita. Okay, Tata dia colek kita guys. Ataupun dia nenek yang jahat dengan kita. Tak apa. Weh, bakar. Kenapa dekat situ terbakar weh? Aduh. Ya, ada nenek tu nak ambil kunci. Tush. Tak nak terkena. Hahaha. Ambil. Cepat. Ambil kucing. Okey. Mana barang-barang lagi Mana ni? Macam ada je kat situ. Okey, tak apa. Kita ambil cepat. Ambil gokit cepat. Okey. Kita kena baling kat nenek ni. Okey, baling. Alamak. Tercampak guys. Tercampak dekat sini. Aduh, tak kena dia guys. Tak kena. Okey. Kita tu. Okey, dapat kena guys. Tapi sikit je. Alamak. Dia pukul kita guys. Tak apa. Okey. Sini kita ambil barang-barang dekat dalam je guys. Sebab asyik dekat luar je. Okey. Mana barang-barang yang ada lagi? Mana tengah 4 guys. Kesihatan nenek. Okey, jom. Okey, ni. Okey, ambil payung. Pen, bukan payung, pen brush. Mana nenek tu? Mesti ni kita nak pukul dia, guys. Kita nak kenapa ni? Oh, menang, guys. Kita tengok tu. Semua joget-joget. Neng. Okey, kita menang, guys. Okey, kan kerja bagus anda menerima hadiah. Okey. Okey, mainkan cepat. Okey. Dah mainkan, kita kena pilih peta guys. Kita nak ambil peta yang mana? Kita ambil yang jelas guys. Tapi tadi dah kan? Alah, tadi dah. Alamak, kita jadi nenek guys. Oh no, kita jadi nenek guys. Okay, tak apa. Mana nenek ni? Mana nenek? Okay, buka. Mana nenek? Ya, sana. Hahaha. Mana korang Nak baling. Ya.
Okay guys. Ya. Okay, kita dah kita baling. Wish, ni memang nenek yang jahat sangat ni guys. Kita jadi nenek yang jahat sangat guys. Sebab kita baling cucu-cucu kita sampai bukunya berterabur guys. Tapi tak apa. Okay. Mana lagi budak-budak tak kena. Okay, kita kena tekan kat bawah ni supaya kita boleh sepak dia guys. Okay, sepak. Okay, cepat. Okay, mantap guys. Okay, kita kena pergi kat budak ni. Ni budak ni lagi. Wish, dia sampai almari jatuh guys. Okay, anda menandang nengok dah. Tak apa. Kita pukul dia. Ha. Dia macam mana ni? Ni dia punya tekan. Sini. Sini. Okay. No. Kita dia baling dia guys. Kita tumbuk dia. Okay, nak tumbuk guys. Macam mana ni? Mana dia punya tekan weh? Tak ada pun. Okay, boleh pun. Okay, mana budak lagi Di sini ada dia. Okay. Kita baling dia guys. Okay. Baling lagi guys. Kita adalah nenek-nenek yang kuat je guys. Okay. Ya, macam WWE dah. Bukan WWE, macam sepak bola. Kita sepak cucu kita sendiri, guys. Okay, tusuk. Okay. Sini. Hop. Okay, kita pukul banyak kali, guys, orangnya. Okay, sini kau. Ya. Okay, kita kena guys. Okay, kita lari. Tengok akan ada energi kat situ. Okay, kita cepat-cepatlah guys. Okay, energi kita dah nak habis guys. Okay, tak apa. Tekan. Supaya dia melayang guys. Alamak, kita kena ni pula. Iya. Mana tendang? Okay. Ya. Ha. Korang takkan dapat kalahkan nenek. Ini nenek yang kuat, guys. Okay. Mana cucu? Okay, dia cucu kita. Tendang dia, guys. Okay, ni dia. Ada lagi. Okay, ni ada lagi. Okay. Pukul lagi. Pukul. Okay. Sampai bukunya berterabur, guys. Jatuh, ya. Okay. Bunuh. Bunuh pula. Pukul. Okay, mana lagi? Mana korang nak lari? Ha. Woi, apa dengan main bom ni? Kecil-kecil dah main bom ya guys. Tak boleh sangat-sangat. Kerana bahaya untuk anak-anak kecil. Okay, siapa yang main bola tu? Sini kau. Iya. Sini kau. Iya. Alamak, kesihatan kita guys. Kita rasa kita kalah lah. Nenek-nenek ni kalah guys. Okay, tendang. Okay, tendang. Okay. Ni. Ya. Okay, kita dia guys. Kita pukul dia orang. Macam dong boleh keluar kat situ? Mungkin dia orang kecil. Kita besar tak boleh nak Kita keluar guys. Jangan nak cabar kita guys.
Diorang nak cabar kita nenek-nenek. Alamak, kesihatan kita guys tinggal 2. Tidak. Nenek ini dah patah tulang guys. Ada anak-anak kecil menang guys. Okay. Ini kita kena tunggu sekejap masa dia boleh bergabung. Okay. Main. Okay, kita ambil bajak. Kapal bajak laut pula guys. Ataupun restoran je lah. Restoran lah kan. Ni je lah. Okay, dah. Okay, harap-harap kita tak jadi nenek lagi guys. Sebab malas nak jadi nenek ya guys. Okay, Reski 234991 ia adalah nenek. Okay. Kita kena ambil barang-barang. Okay, kita klaim kunci jap. Mana nenek-nenek tu korang rasa dia kat mana guys? Sini? Oh, tidak ada di sini. Di mana nenek-nenek itu guys? Oh, ini dia. Iya. Okay, ambil. Okay, pukul. Okay. Ya. Neneknya pun kena guys. Aduh. Oi, ada ikan kat situ. Ada ikan. Ikan orangnya. Sini saya letak subtitle Indonesia. Wah, ada bom guys. Iya. Ha. Kering, kena hati-hati. Alamak, kita terkena guys. Anda ditendang oleh Ki. Okay, kita masuk kat sini. Okay. Okay, ambil. Okay, kita ada pedang guys. Tidak boleh guys sebab berbahaya untuk anak kecil ya. Okay, di mana nenek-nenek tu? Mana nenek tu? Ni dia ni. Dia nak naik atas guys. Okay, sini nampaknya kita dekat tengah laut. Okay. Kita dekat tengah laut guys. Wih, ada bom weh. Ada bom. Cepat musnahkan nenek tu. Cepat bagi bom kat dia weh. Cepat. Nak tengok juga. Okay. Ambil shell. Tu dia nenek-nenek tu guys. Kena bom. Okay, kita ambil yang ni. Ambil. Okay. Lepas tu baling dekat nenek tu. Aduh, tak kena kepala botak kita guys. Kena kepala botak orang guys. Okay, tak apa. Okay, alamak. Tadi kan kita dapat pedang. Dia ambil gas pedang kita. Dia tersekat dekat sini. Wih. Dia tendang kawan kita sampai ke laut guys. Tidak. Saya tak nak masuk ke laut. Tidak. Okay, tak apa. Kita kena musnahkan nenek itu cepat semua. Secepat mungkin. Okay, nenek ni jangan lari lah. Nenek-nenek ni nak lari pula. Jangan nak ambil kembar saya. Okay. Oh, tak ada kunci. Kita tak ada kunci guys. Okay. Okay. Ambil fish ni. Lepas tu kita baling dekat dekat nenek-nenek tu. Mana nenek tu? Ni kat bawah ni. Okay, alamak tak kena pula. Okay, sini. Cepat. Aduh, korang jangan kacau. Nanti tak kena. Okay, hop. Yeay. Okay guys, aku rasa aku nak cari kunci jap. Supaya nak buka dekat dalam bilik tu. Ada tak kunci Mana kunci lagi ni? Okay, ada kunci. Mana kunci?
Okey, ada tak kunci? Okey, tak ada juga. Ini tempat tadi. Kita kena cari kunci guys supaya kita boleh buka. Tu. Membuka kotak yang berisi tu guys. Berisi kita punya pedang. Pedang pula, senjata untuk kita musnahkan nenek tu. Ha ha ha. Kita kena musnahkan nenek tu cepat. Itu dia. Ya. Alamak, tak kena pula. Jangan stream kawan-kawan saya. Alamak, kita kena pukul guys. Nasib baik tak keluar. Kena tu pula. Nasib baik tak keluar dekat laut tu. Heish. Okey, kita cuba masuk ke dalam bilik ni. Kini dah tadi kita buka guys. Yang ada pedang tu. Okey. Mana? Kunci kat sini dah tak ada kot. Kot tak ada kunci dah. Okey. Dia tu nenek. Kita kena musnahkan nenek ni guys. Jangan biarkan dia musnahkan kita. Kita kena lawan nenek-nenek. Mesti dia sembunyi kat situ. Bunuh. Okey. Macam mana ni? Mana senjata lagi Yang ni lah. Shell. Okey. Bunuh. Okey. Dia tinggal sikit lagi. Anak kita tak nak keluar laut. Tak nak. Jangan nenek. Saya minta ampun. Jangan sakiti saya lagi. Saya tak nak mati. Haha. Neneknya mati guys. Okey guys, sampai sini saja video saya kali ini. Semoga korang suka. Bye bye.